Hello, good evening. What time your rolling time? Later. 5 o'clock. Huh? Going back? Oh, going back. Okay. Maybe 7:30 we don't do it. Okay. Still relaxing. Okay, I'm just started. I just started. Okay, see you. Okay. So keep on singing to those who listen, 'cause you can make it on your own. Time goes slowly, the world gets lonely when you got no one on your side. Okay, baru start rolling ni. Seorang je hari ni. Plan 20 km pergi, 20 km balik. So total 40 insyaAllah. Baru lepas maghrib tadi. So rolling dalam pukul 7 suku lah ni. Jalan nampak gelap lah malam ni. Bismillah. Slow dulu. Lampu buka dim je ni. Kalau laju terang lagi pun boleh. Takut habis bateri. Tu nak jimatkan apa? Ni paling laju terang lah ni. Nak jimatkan bateri, taruh low lah. Macam ini je. Alhamdulillah. So plan dia Kayo ni ada beberapa tujuan lah. Satu nak pergi servis basikal ni di ujung nanti, dekat ujung tu 20 km lah dari sini. Okey, ujung nanti 20 km nak servis basikal ni. Agak-agak dapatlah dia buat, mungkin setengah jam je. So dia buat quick servis lah. Kemudian balik. Kedai basikal tu tutup pukul 10 malam. So ada time lah, InsyaAllah. Kemudian satu lagi, sebab nak exercise lah ni. Exercise. Tadi petang makan malam awal sikit. Petang tadi makan pukul 5 petang. Makan nasi sikit jadi. Sekarang ni dah 7 suku. Nak bakar balik lah. So itu plan dia. Malam ni cuaca panas lah. Tengah hari tadi temperature 47 Celsius. Bawa ke petang sampai ke malam ni, sekarang ni 41. Tengok last kali update tadi, temperature 41 sekarang ni. So agak panas lah. Lagi satu, humidity agak tinggi juga, 47%. 47% tu
mudah berpeluh lah maknanya. Apa orang panggil, meluap kan, meluap. Mudah berpeluh. Jadi ibaratnya kayu dalam sauna lah ni. Berbahang rasa dia. Okey. Nampak ada cyclist juga ni, lalu lalang, tapi tak ramai lah. Ramai cyclist kat depan ni. Semua bawa laju, agak laju. Ini slow sikit. Alhamdulillah. Angin ni dari depan ni. Angin dari depan. Jadi berat sikit lah nak kayuh. Balik mungkin laju sikit. Alhamdulillah. Oi, pasir. Seat post ni berbunyi, minyak dia grease dah kering lah. Dia yang berbunyi. Ni nak pergi servis dah ni. Ramai pula hari ni. Okey, ada beberapa cyclist di depan. 6 orang. Alhamdulillah. Udara masih berbahang lagi. Kalau nak peluh memang senang lah. Tapi kalau nak enjoy ride mungkin tak sesuai lah. Rasa panas dia tu. Alhamdulillah. Bunyi seat post ni memang kuat. Tengok nanti lepas servis macam mana bunyi dia. Okey. Alhamdulillah. So laluan ni nampak masih ada buat maintenance ya, belah kanan. Kiri kanan lah. Hari ni saya pakai point of view action mode So dia nampak luas lagi lah. Selalu saya buat mega mode. Mega mode ni dia panoramic view. Itu untuk siang cantik lah, tak ada distortion. So malam ni saya guna action mode supaya nampak kayuhan kaki tu, harap-harap nampak. Kadang-kadang sunyi jalan ni. Kalau jalan seorang kena prepare lampu Ada masa dia gelap betul lah. Malam hari memang kena bawa lampu basikal supaya nampak jalan lah. Okay, ni depan ni ada terowong Atas ni highway. Oh, sini dia tulis speed limit 15 km per jam.
sebab dia simpang. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada udara sejuk, kadang-kadang rasa udara panas. Ini dah dekat tepi laut dah ni. Mungkin udara dia dah sejuk. Malam ni temperature 36. So mungkin dah bahang tu dah nak hilang lah. Oh, ada cyclist belakang lah. Laju juga dia bawa. Tengok dia belakang. Good evening. Aduh. Okay, ada bendul lah. Dia ada belakang lagi. Kau kena laju sikit. Kilometer sejam. Berapa orang ada belakang ni? Tak pasti. Laju juga dia bawa. 32 dah ni. Aduh. 34. Oh, meriah hari ni. Meriah malam ni. Wah, powerful. Oh, laju dia membawa.
Okay, yang ikut belakang tadi dah potong laju lah, dia orang bawa lebih 30 km sejam. Bagusnya dia push kita ke depan. Maksudnya kita kena maintain speed laju. Dapatlah 5-10 minit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So dah jalan 18 km. Lebih kurang 2 km lagi sampai ke destinasi. Servis basikal, kemudian patah balik. Alhamdulillah. Yang buat penat ni tadi, beberapa orang di belakang dia cocok. Jadi kita pun maintain speed dah 30. Ni dia orang dah potong semua. So balik slow. So ni dah dekat dengan Bandar Doha. Bandar Doha ni di depan. Alhamdulillah. Puas hati juga dapat bawa laju tadi dengan dia orang. Okey, ni dah nak sampai ke kedai basikal ni. Agak-agak masih buka lah ini. Lawan arus ni sebab nak ke kiri. Nak masuk kiri. Alhamdulillah. Walaupun no entry, basikal okey lah. Depan ni kedai basikal. Yang ni nama kedai pedal spot apa nama dia. Okay, jam 8 ni dah jalan 19.5. Tu je lah. Okay. It's okay. No worries. I want to a quick service. Only this part, you know. What happened? Noisy. Crack. When let's put what do you call this one? Carbon paste. Yeah, carbon paste below. Here I think grease, right? Yeah. Carbon paste here. Yeah. Only that? And if you have time, maybe chain cleaning and cassette cleaning. That's all. That's all. That's all. And you're gonna come back or? No, I will stay. You will wait? Yeah. Okay. Thank you very much. You're busy today? Tonight? This one Wednesday. It's okay. Okay. Let's do first the chain cleaning. Yeah. Only chain cleaning? Yeah, chain and cassette lah. Cleaning. Okay. I think more than 1 year. Never clean. You haven't put service this one? Not yet. Not yet. But I want to cycle back. That's why I need time. Next time maybe. Why not make next time? Because it's noisy, quite noisy. No, for Okay. this one I can make it now, Yeah, no okay. problem. Because make it like one-time charging. Yes. For the seat post, Suppose no problem. more important lah. Wait up. Too much light.
I think you have to remove from the nut. No, this one. Proper. This one I think cannot remove. I think. Right. No, the screw is inside, not here outside. Screw here. Yeah, here only. Today, what's your name? Short name? My name is Sam. Isam? Yeah, from Kenya. Kenya. Yes. Okay. You which bike now today? Today I'm using MTB Trek. MTV track. Yeah, This is your bike. This is my bike. Wow, very good. You was behind me and then you overtake me. You are the one who more than 30 km per hour. So how long have you been cycling? Now 3 years. 3 years. Huh? Yeah. Oh, very good. You have road bike or Yeah, I do have a road bike. road bike and MTB. And MTB, yeah. Very good, very good. Okay. You can find me from my YouTube channel. Sure. Okay. Karak ni. Karak ni maknanya teh susu lah. Kurang gula, ada taruh susu segar. Harga 3 rial. Okey. Panas. Alhamdulillah. Muhammad Sajjad Hussain. Muhammad Sajjad Hussain dari Sino? dari mana? Ada Bangladesh. Okey, kerja di Malaysia berapa tahun? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Last tahun bila last you? Ada 2022. 22. Corona time. Oh, baru lagi. Tapi 4 tahun you boleh cakap Melayu kan? Ada pandai. Tapi sekarang sudah tapi Yalah, kurang lah. Sini sudah 3 tahun kan? lah sini 2 tahun pas. 2 tahun, okey. 2 tahun. You banding dengan Malaysia dengan Qatar, mana bagus? Ada Malaysia bagus. Ada money banyak. dengar tu tuan-tuan, Malaysia bagus. Malaysia bagus. Okey. Ada betul lah Malaysia bagus. Okey. Sini salary tak ada banyak, sikit lah. Bayar sikit. Lagi panas Saya lagi. kerja Malaysia tu Ramatex kita malu Ramatex. 2000 lebih salary. Sini 1,300. Okey. Oh, Malaysia 2000 lebih 2000 lebih lah. Habis kenapa you berhenti? Ada saya corona time mari Oh, lagi- COVID. lagi bisa habis lah. Okey. Datang balik, apply balik. Sudah apply. Okey. Tapi tak ada bisa. Tak dapat lah. Tak dapat. Okey. All the best. Thank you. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh. Rehat dalam 15 minit tadi. Okay, sambung balik kayu. Jumpa beberapa orang tadi. Sembang kejap. Seorang tu daripada Bangladesh, dia dah kerja 4 tahun. Masih boleh cakap Melayu lagi. Bila tanya mana bagus, kerja Qatar atau di Malaysia, dia kata Malaysia bagus. Hebat Malaysia ni. Nak tukar point of view lah. Action. Sekejap. Action mode nak tukar sekejap. Aduh. Boleh tukar tak macam ni? Okey. Ni action mode. So dia lebar sikit lah. Boleh nampak semua. Okey. Bismillah.
Okay, 20 km balik. Harap-harap boleh pecut dah. Alhamdulillah. (8.35) tadi tengok jam. Okey. Perasan tak? Seat post dah tak ada bunyi. Dapat servis tadi. Servis kejap je, 5 minit je. Dia taruh grease dekat seat post. Dekat bawah seat post tu dia taruh carbon paste. Ada dua lah, grease dengan carbon paste. So dah tak ada bunyi. Oh, syok oh. Tapi dia kata kalau nak servis, full servis, makan masa 1 hari lah. Kalau ada masa nanti kena tinggalkan basikal lah 1 hari. Tapi dia check tadi semua okey. BB, bottom bracket semua okey lagi. Tak ada masalah apa-apa lah. Jadi tak urgent lah kata orang tu. InsyaAllah nanti kalau ada masa nanti buat full service lah. Harga dalam 200 mau tu. Yang quick service, kalau quick service 80 rial. Kalau full service 200 lebih lah. Dia ada apa? Platinum, gold, silver, bronze. Bronze tu yang 80 tu. Kalau gold tu dah mahal lah, 100 lebih lah. Terus senyap basikal. Syok lah. Puas hati. Tadi kena servis seat post tu kena 20 rial. Not bad lah. Walaupun dia buat kejap je. 5 minit dia buat. Dia cas jugalah. Alhamdulillah. Sini jalan gelap. Memang kalau lalu jalan ni kena bawa lampu lampu basikal depan belakang. Okey, cuaca dah sejuk sedikit daripada on the way pergi tadi. Ni on the way balik dah kurang sikit lah. Tapi sejuk tu bukan sejuk betul. Sejuk malam lah ni. Bahang tu macam ada tak ada. Okey, sambung nanti. Masih gelap ni jalan ni. Alhamdulillah.
Okey, ada 3 benda nak cakap ni waktu ni. Pertama, speed sekarang ni lupa nak bagi tahu lah. Ada notis dapat hari ni, GPS di Timur Tengah ni telah digodam atau di switch off GPS. Jadi memang tak ada kalau nak dapat location tu dah tak ada lah. Sekarang ni pakai manual lah. Sebab apa? Baru teringat, tengok speed basikal ni, GPS tak ada. Yang ni speed sensor. Tayar ni saiz 700C. Jadi satu pusingan berapa meter kan. Jadi dia dah calculate secara manual lah. Itu yang dapat speed. Tapi yang GPS speed tu tak dapat, not available, dia tulis sini. Sebab dia satu Timur Tengah ni GPS telah di switch off sebabkan perang Iran dengan Israel. So tak ada GPS lah. Dah berapa, tak silap rasa dah 1 hari lebih dah ni. Sampai bila tak tahu lah. Yang kedua, cuaca sekarang ni dah panas balik. Tadi agak-agak sejuk. Sekarang ni dah jauh daripada laut. Jadi bahang darat ni terasa lah bahang dia. Jadi rasa macam panas lah. Panas dan kering. Tak sedap lah nak kayuh. So yang ketiga, nak bagi tahu dah jalan 34 km. So lagi 6 km nak sampai rumah. Masih jauh lagi, 6 km. Tak ada cyclist nampak. Jam dah pukul 9 lebih ni, 9.10. So itu saja dulu. Alhamdulillah. Serigala burun kat sini. Dia cross jalan tadi. Fox lah orang panggil. Serigala gurun ni dia tak bahaya sebab dia kecil. Dia makan buah-buah dengan serangga lah kot, atau binatang kecil. Badan dia pun kecil, kita tak risau. Coyote nama dia. Sini yang risaunya anjing. Kalau ada anjing, aduh seriau lah. Tawakal lah. Apa boleh buat? Takbir lah. Okey, ni jalan paling gelap sekali ni. Jadi apa buat, kita bagi terang. Jalan perjalanan pun dah tak jauh. Jadi kita bagi yang terang sekali lah. Ni paling terang. Jalanan dah tak jauh dah. 2-3 km macam itu. Satu lagi nak bagi tahu. Seat post ni bunyi balik. Tak tahulah, mungkin grease tak cukup, carbon paste tak cukup, mungkin nak kena pergi balik. Lain kali lah, buat full service sekali lah.
Alhamdulillah. Dah kayu 1 jam setengah ni total. Dah jalan 37 kilometer. Alhamdulillah. Oh, bahang rasa. Makin ke darat bahang tu ada.